Lagi fenomena yang saya nak tegur, nak muhasabah hari ini. Sebahagian daripada masyarakat bila selepas solat Isya, dia tak semaya ba'dih Isya. Tak solat. Pakai dia sama duduk menyandat dia, duduk buang dengan kawan, ataupun duduk kelipah tak ada kerja, tak bangun ba'dih Isya. Bila orang terawih baru bangun. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, rugi besar kamu. Solat ba'da Isya termasuk dalam solat muakkadah. Al-Imam Nawawi menegaskan bahawa solat ba'da Isya lebih afdal daripada solat tarawih. Sebab dia menjadi amalan rutin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka kalau ba'da ni terlepas Nabi akan qada. Tiba-tiba kita main-main relax je. Jadi nasihat saya kepada para jemaah, bangunlah. 2 rakaat paling minimum, kalau boleh 4 rakaat ba'dal Isya lebih baik. Kemudian baru kita sambung dengan tarawih. Dahlah tarawih 8 rakaat dah. Ba'dal Isya hilang pula, kita mengatakan ini satu budaya yang tidak comel, yang tidak baik.